ni 20 tahun dah Toki buat ni. 20 tahun dah. 20 tahun dah. Buat cari botol ni. Sebab mula-mula dulu, tahun 2000 dulu, pergi pantai. Tengok dia orang taruh mercung dalam botol. Dia letup. Jadi Toki nak larang tak berani. Cuma aku kata mulai besok jadilah letup botol ni. Sebab Toki nak kutip botol. Kenapa? Kamu tahu tak? Kamu letup botol jadi kaca. Sekarang orang luar datang pantai, dia buka kasut, buka slipper, dia nak jalan atas pasir. Jadi dia mungkin luka. Luka kena mana? Penarik. Aku pun malu sebab aku orang penarik. Jadi mulai hari tu Toki kutip je botol. Aku tak peduli orang. Yang pentingnya Asal daripada Allah situ kata, lah. kalau kamu nak buang satu benda, walaupun sekecil-kecil mana, sebut nama dia, bismillah lah. Jangan tak bismillah. Tak bismillah tak dapat lah yang akhirat. Yang dunia dapat lah. Dapat. Dari bismillahirrahmanirrahim ambil. Buang. Aku beri pahala. Jadi Toki berpegang pada hujah tu. Ambil lah. Dari ni semua dari laut ni. Daripada laut lah? Tapuai dari laut. Tapuai ni dari laut kot? Dari laut ni, kacu-kacu ni. Ni yang Toki tanam ni. Keliling rumah tu slipper tu. Tu slipper kan? Tu pun buang ke pantai.